Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Guys, lama tak turun kayak guys. Lepas tu dah masa turun ni ramai pula. Ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oi. Aku tengah kira kayak ni. Aku dah lama tak turun dengan dia kat ni. Selalu turun IB kan. Turun kayak. Aku dah lama tak konten kayak. Ada insyaAllah. Tu Abang Asri tu. Oh dah lama tak jumpa. Dia dah turun dulu. Hafiz Angler ada. Lepas tu brother ni daripada mana tak tahu lagi. Daripada mana bang semua ni? Geng-geng ni daripada mana? Ikut Abang Asri Oh, yang lain-lain pun ikut Abang Asri juga ke? Oh, dekat Dak Zam. Abang Asri bawa geng berapa ramai sini? 2 orang? Oh, ni geng Abang Asri. Dah 9 yang nak ikut? Oh, okey, baik-baik. Ramai geng hari ni. Jadi bersama-sama aku, okey, kayak airbag. Kalau kau minat dengan kayak airbag ni, kau orang boleh hubungi Kayak Melaka. Dan lagi baik, kalau kau ambil sekali dengan set Garmin lah. Dengan Garmin 5CV yang aku pakai ni. Okey, kalau kau orang nak gunakan apa, nak beli Garmin kan, banyak benda nak kena set up. Macam aku punya ni dah siap set up. Yang best yang kedai Kayak Melaka ni, dia akan bantu korang set up sampai korang pandai guna. Itu yang best. Korang boleh tanya dia balik lah kalau tak tahu apa-apa kan. Tu kelebihan kalau beli dengan kedai Kayak Melaka. Macam-macam benda yang dia akan bantu untuk korang dapatkan. Kalau beli kayak, IB apa semua, nombor aku sediakan. Korang boleh tengok. Dan lokasi kedai Kayak Melaka dekat Katil, Jalan Tungkudu. Location juga, kalau korang search dekat map, korang akan nampak lah kedai Kayak Melaka kat mana. Jadi semua dah siap dah. Aku dah setting semua. Lama tak turun kayak guys. Memang rasa lain lah sikit. Rasa macam lain macam sikit lah sebab ramai kan. Lalu aku turun seorang je. IB turun seorang kan. Tak ramai geng sangat. IB baru nak kumpul geng. Jadi tanpa menengah masa, jom lah. Let's go. Mancur. Mancur. Okay geng, kita dah bergerak menuju ke spot. Tengok macam mana nanti kan. Aku tak tahu, dah lama tak turun ke sini. Last turun sini rekod aku pernah dapat jenah yang bersaiz sedap juga. Dan kerapu bersaiz. Best lah. Dia kat belakang pulau ni ada spot, ada karang apa semua. Ada belah-belah luar tebing, ada banyak lah struktur yang okey. Sekarang ni guna Garmin ni, boleh lah scan. Guna Garmin dia ada clear view kan, nak tengok dia macam mana kat bawah kan. Tu yang best pakai Garmin ni. Let's go. Nah, amin. Lupa baca okay, dah sampai lah. Kita lepak dengan Dak Zam. Dia champion kat Luruk ni. Aku jenis safety, nanti aku tak pasang kamera bila duduk tak on. Oh. Tapi hari tu dekat dah Singapura. Syah guys. Sekut. Onji kokang. Kecil je. Saya goreng-goreng. Boleh lah. Boleh lah. Tahu kamera. Boleh lah. Saya kecil. Saya boleh makan goreng-goreng. Zam strike, tak strike. Sebelah aku dia kena. Oi, padu jenak kot, jenak kot. Kau sekut sekas tau. Apa? Sekut. Oi. Dia punya menekan tu. Tak kena tadi kan aku cakap. Tadi guys aku duduk sini. Baru dapat gelam. Sejak berapa jam lah. Tak apa lah. Cuba lagi. Dah ada ikan makan ke okey lah. Daripada pagi sekut kecil sekut. Tu naik gelama. Tak apa, kita cuba lagi. Gelama dah makan ke okey. Guys, fish on jenak. Baru ada sekut. Lagi tadi lagi. Alhamdulillah, ya Allah rezeki. Encik kokang dengan Encik esok daripada Hafiz Angler warna oranye. Okay, boleh main sini. Jam
Jauh pula nak panggil. Tadi guys. Dah ambil. Boleh tak? Lompat je. Okay, dah nampak dia main kat mana. Okay. Naik dia ambil. Oh, Allah, comelnya. Comel sangat ni. Tak cukup saiz untuk ambil. Uish, telan. Okay, jalan jauh sikit. Cik. Lagi kerapu. Oh, panau. Maju dia ambil. Kerapu panau. Kecil je. Tak boleh. Kapu lagi ni. Oh, sekut. Ni nampak tebu. Nampak tebu. Oh, kena geng. Oh, lagi tadi lagi. Sekut. Oh. Alhamdulillah. Oi, lagi tadi lagi aku duduk ketuk ke sini. Udah rasa nak balik dah. Baru dia bagi. Alhamdulillah ya Allah. Oh, aku asyik tengok orang dapat je lagi tadi. Sekut. Orang di kokang. Saiz juga sekut. Guys. Mungkin dia baru start nak makan kot. Di kokang warna hijau dan accessory daripada fish angler. Accessory fish angler warna oren ni baru. Dia suruh test hari ni. Alhamdulillah jadi. Dia orang ramai pakai udang. Dia orang banyak pakai udang. Aku je pakai ni apa? Okay geng, masuk lagi lubuk ni geng. Tapi kadang-kadang kalau aku cuba nak rakam untuk time kamera on kan, InsyaAllah lah mudah-mudahan dapat rakam. Sebab aku punya memory card satu dah rosak. Sekarang tinggal satu je memory card. Tak beli lagi. Harap-harap ada on kamera. Ada ikan banyak. Wah. Oh, kamera. Tak besar sangat. Tapi boleh lah. Kena pun guys. Oh, dia lagi ni. Oh, Alhamdulillah. Ada. Nak kena 7 betul. Nak kena pandai bujuk dia. Dia ada dekat kumpulan anak-anak ikan. Kalau nampak kumpulan anak ikan tu, ada dekat bawah tu. Alhamdulillah. Dapat juga on kamera. Kita buka di kokang 20 gram dan accessory daripada Fish Angler.
ban barunya. Oi, sekut ni. Oh, tengok. Oh, dia punya saiz. Alhamdulillah tak rekod. Dia duduk bawah nak ikan. Tambah lagi guys. Nak balik kata nak balik, nak balik kata nak balik. Dia nak balik dia makan. Okay, sesuk habis angler. Sesuk baru dia bulu warna oranye dan jek kokang warna hijau. Oi, duduk diam lah. Okay geng, naik dulu lah. Aku dah on the way nak balik ke darat. Alhamdulillah ada juga hasil. Ada banyak lah tak rakam. Dapat rakam lah. Tak dapat rakam masa dia ambil kan. Masa ikan ambil tu tak dapat rakam. Seekor je dapat kalau tak silap. Ataupun yang kecil-kecil dia dapat kot. Sebab aku memang dekat dah rosak. Jadi aku rasa sekejap lagi aku update kat darat lah. Hasil kat darat. Dan aku pegang dah aku nak balik dulu sebab malam ni kerja. Hoi. Jadi kita jumpa kat darat lah. Okay guys, let's go. Jumpa kat darat nanti. Okay guys, alhamdulillah dah sampai. Dan seperti biasa dah ambil hasil lah. Dengan hasil alhamdulillah ada yang saiz sekut. Ada yang saiz sekut. Alhamdulillah yang ni ada saiz. Ada yang pun boleh lah kan. Dapat laut makan. Okay, sampai di sini saja video aku. Terima kasih yang menonton sampai habis. Ya, selalu support Koi Fishing sebab dah lama video tak ada. Video tak ada, aku sibuk kan. Di hujung tahun ni banyak kerja. Aku lebih fokus pada anak dan keluarga. InsyaAllah mungkin nanti adalah video lagi kan, kalau aku turun lagi. Terima kasih yang mana-mana support video aku. Dan itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.